Aku sekarang ni dekat dalam ETS and nak tengok tak dia punya toilet besar ke tak kan. Macam mana toilet dekat dalam train. Ni dia toilet dekat dalam ETS. Yang penting ada bidet, ada tingkap betul. Okay, ada cermin. Agak bergoyang lah kat dalam ni kan. Ada tisu, ada air ni. Okay, ada bidet tu yang penting. Sama je macam toilet dekat rumah puang. Boleh tahan besar, cuma agak bergoyang kat sini. So ya, ni dia pun toilet biasa. Yang ni toilet besar sikit. Kalau kita buka, lepas tu nak tutup kan kat sini, dia akan tutup. Okay, yang ni toilet OKU. Dia besar sikit lah. Kalau tengok kat sini, dia ada space lagi besar. Cermin, ada sink. Macam biasa ada tempat pemegang ni, ada bidet, ada